Lebih 10,000 peserta membanjiri Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi bagi menghidupkan semula program Walkathon Diraja Walk With Me selepas kali terakhir diadakan pada 2016. Program berprestij itu diserikan dengan keberangkatan tiba Sultan Muhammad ke-4 dan isteri tercinta Sultanah Nurdiana pada jam 11.18 malam. Kedua-dua baginda berkenan mencemar duli berangkat menyertai acara berjalan kaki sejauh 3.2 km bersama rakyat bermula dari stadium menuju ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan, seterusnya ke Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan sebelum kembali semula ke stadium sebagai penamat acara. Suasana malam turut diserikan dengan persembahan 350 drone yang membentuk 10 formasi di ruang udara menampilkan elemen tradisi dan budaya Kelantan seperti gasing, rebana ubi, wau bulan, beca dan wayang kulit. Persembahan berkenaan menjadi antara tarikan utama program selain sebahagian daripada inisiatif mempromosikan negeri ini sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Sementara itu, seorang peserta Muhammad Ilham Zul Hakim Arif Syukimin 30 tahun dari Kuala Kerai berkata, dia tiba di stadium seawal jam 6.30 petang bagi merasai kemeriahan acara tersebut. Kita mari sini ni melibatkan semua jabatan, jadi untuk support event ni lah. Pendapat saya sebaiknya boleh dilakukan setiap tahun sekali dua kali ke untuk mendekatkan diri dengan rakyat dan dengan semua jabatan-jabatan. Suasana setakat ni saya tengok meriah. Bagi Muhammad Nasruddin Zahari 31 tahun, dia amat teruja menyertai aktiviti berkenaan kerana ingin merasai sendiri kemeriahan program yang menghimpunkan ribuan peserta. Kita rasa bila tu program ni kita akan rasa sebab ramai tarik dia ramai, jadi kita rasa teruja. Jadi tadi pun kita mari sini dulu sungai dalam pukul 5.30 apa sini. Takut sombak kan muka kita tahu dah agak sombak sini. Berasa kali tu rasanya rasa gembira lah sebab sutai tunggu boleh tengok rakyat pun rasa teruja sebab ni keadaan ramai. Jadi pani bila sutai tunggu rakyat akan rasa teruja dengan mungkin ada laungnya kot. Sebelum ni pun kita akan program ni macam Kota Baru, Farm Walk ke Farang kita akan mari lah. Kita tengok atas kedai kot kalau rasa tak ramai kita mari dah. Tapi macam ni program raja ni kita rasa dah set dah mindset kita mesti ramai. Jadi kita mari lah. Nur Atira Azman bersama juru kamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.